Bella Astila akhirnya tampil menjelaskan mengenai dakwaan berlaku perselisihan faham antara dia dengan salah seorang kaki tangan jenama yang diwakilinya. Bella Astila berkata kekecohan yang tercetus sebelum ini berpunca daripada tindakan segelintir netizen yang menyerang tanpa usul periksa. Alhamdulillah, kami sudah dapat selesaikan perkara ini dengan baik. Sebenarnya tiada perkara yang tidak baik seperti yang digembar-gemburkan. Semua ini berlaku sebab ada segelintir pihak yang memulakan panggilan tidak sepatutnya terhadap Ami dan kemudian yang lain turut sama mengecam tanpa menyiasat terlebih dahulu, katanya. Bella berkongsi perkara itu menerusi Instagram miliknya yang memaparkan fotonya bersama individu berkenaan serta ibu kepada ahli Parlimen Muar Syed Saddiq iaitu Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz. Tegas Bella lagi, tiada orang ketiga seperti yang didakwa dikecohkan di media sosial, malah kaki tangan berkenaan juga sudah dimiliki. Tidak ada istilah sondol menyondol kerana dia pun sudah bersama dengan Bas sejak awal lagi. Dan dia pun bukan single dia, katanya lagi. Sebelum ini kecoh di media sosial apabila timbul dakwaan hubungan Bella bersama Syed Saddiq kini sedang diganggu orang ketiga yang dikatakan rapat dengan mereka. Isu ini mula hangat di laman thread apabila peminat mendakwa ibu Syed Saddiq lebih menyukai wanita berkenaan.